Okey, hari ni ni tengok orang Malaysia kita, dia lebih tahu sejarah daripada Pak Arab Syria ni. Ini waktu zaman Empire Roman Jupiter tahun 2000 senturi. Oh, Sangat lama lah ya, maksudnya usia batu ni? usia ni. Waktu tahun daripada tahun 2000. Abad 2000. Ya Allah, abad 2000. Bayangkan sekarang kita dah abad 27. Abad 20 dan abad 21. Subhanallah. Ya Allah, ni cerita dia ke? Bukan, teater dia tempat lain. Oh, tempat lain. Ni apa cantik ni? Ni macam istana dia. Sahabat kita sekarang ni di Tadmur, Palmyra, Syria. Alhamdulillah, terima kasih banyak para sahabat saya yang bagi saya semangat. Mereka ni bagi saya semangat untuk datang ke... Bayangkan, Pak Arab Syria tak tahu sejarah negara sendiri. Berat sungguh lah. Yelah, dulu zaman rejim Assad yang lari tu, kita tak berani nak datang sini tau. Kita tak berani. Sekarang Alhamdulillah, Syria selamat, ikhwani. Syria sangat selamat. Bayangkan, daripada Damsyik saya drive hampir 300 kilo. Alhamdulillah, jalan dia smooth. Dan Alhamdulillah, Kementerian Dalam Negeri Syria menempatkan setiap 20 kilo ada checkpoint di mana kita rasa selamat sangat. Alhamdulillah. Tengok ni, kita boleh sampai sini. Ya Allah. Ya ikhwan, Allah dah sebutkan dalam Quran. Allah dah sebut, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablikum." Subhanallah. Kanu ashadda minkum quwwatan wa atharan fil ard. Mereka lebih kuat daripada kita dululah. Empire Rum paling besar, tapi mana mereka sekarang? Tak ada dah. Ghulibatir Rum, kan Allah sebut dalam Quran. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Subhanallah, saya nampak ada unta kat sana. Best, ikhwan, Syria best. Awak kena datang Syria, wajib. InsyaAllah nanti. Tapi musim sekarang sejuk 4 darjah Celsius, tapi best. Saya lebih suka musim sejuk berbanding musim panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelebihan orang Malaysia kita ni, apa dia tahu? Dia orang suka berkembara. Orang Malaysia kita ni suka berjalan. Bila berjalan kita boleh nampak. Qul siru fil ard fanzuru. Kita boleh jalan dan kita boleh melihat sejarah. Tengok ni, belum lagi pergi sana. Sekejap lagi insya-Allah saya bawa sahabat. Masya-Allah.